oleh mereka. Dan guys, kalau kita perhatikan siapa yang paling mendesak untuk meluluskan RUU ini, ianya datang daripada Menteri KPKT yang kita tahu ianya wakil daripada DAP. Persoalannya, apa agenda tersembunyi DAP sehingga begitu terdesak untuk meluluskan RUU ini? Siapa sebenarnya akan untung? Pemilik tanah atau pemaju yang besar? Sebab tu kita kena faham RUU Orang ini bukan isu kecil. Ia isu rakyat, soal tanah kita, soal masa depan keluarga kita. Jangan terburu-buru. Hassan Karim sendiri mendesak kerajaan tangguhkan bacaan kedua dan beri masa untuk kajian mendalam serta konsultasi awam yang lebih telus. Dengan saya sertakan video penjelasan di awal tadi supaya korang semua faham lebih mendalam dan berfakta untuk korang nilai sendiri. Jangan biarkan hak kita tergadai hanya kerana desakan politik dan agenda parti tertentu.